Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syahidah Adelia binti Syahriman selaku hos diskusi isu semasa berkaitan dengan pergaulan bebas. Baru-baru ini, isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja menjadi topik yang sangat hangat. Mari kita lihat pandangan dari warga SMKA Falahiyah berkaitan kes tersebut bersama wartawan TV PSS di lokasi. Pada pandangan anda, apakah yang dimaksudkan dengan pergaulan bebas dalam kalangan remaja? Jadi pada pandangan saya, pergaulan bebas ni merupakan satu perbuatan lelaki sama perempuan bergaul tanpa sebarang batas lah. Jadi kesannya pergaulan bebas ni dia merupakan salah satu titik permulaan kepada salah laku zina dan salah laku seksual juga. Satu contoh pergaulan bebas ni bila kita macam bercakap tanpa batas kan, cakap dengan perkara lucah ke, ia akan boleh menimbulkan perasaan syahwat dan boleh laku pada zina mata dan lain-lain lah. Jadi simpulannya pergaulan bebas ni tidak sepatutnya diterapkan dalam diri remaja kerana ia merupakan salah satu titik permulaan kepada zina lah. Seperti yang kita tahu, zina ni merupakan salah satu perkara yang mungkar lah di sisi Allah SWT. Jadi itu. Apakah kesan dan akibat pergaulan bebas kepada remaja dan masyarakat? Kesan pergaulan bebas dan kepada remaja dan masyarakat, kita dapat buktikan dia mempunyai efek yang sangat teruk melalui data kehamilan di dalam kalangan remaja. Seperti daripada 2000 tahun 2000 hingga ke sekarang, peningkatan sangat drastik daripada zaman dahulu hingga kini. Yang seterusnya pula ialah kajian membuktikan bahawa sesiapa yang tidak menjaga batas antara dua-dua jantina itu, ia akan menunjukkan kesan padah melalui anxiety, rasa cemur, rasa depres dan lain-lain. Pada pandangan anti, apakah yang dimaksudkan dengan pergaulan bebas dalam kalangan remaja? Maksud dia pergaulan yang tak ada batasan mengikut dalam pandangan masyarakat ataupun agama. Contohnya, kita keluar dating tapi tak ada tujuan. Apakah kesan dan akibat pergaulan bebas kepada remaja dan masyarakat? Kesan dia, kita macam mana cakap, kalau kita buat pergaulan bebas, kita akan melibatkan kepada berzina dan membuatkan masyarakat akan macam ngopak ke kita lah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pada pandangan Ibu, apakah yang dimaksudkan dengan pergaulan bebas? Okey, berbalik kepada soalan ya, apa yang dimaksudkan dengan pergaulan bebas atau definisi kepada pergaulan bebas itu sendiri ialah satu bentuk pergaulan atau interaksi sosial yang melampaui batas. Maksudnya norma agama, budaya dan sosial masyarakat kita sendirilah. Pergaulan bebas ni ia sering merujuk kepada perilaku menyimpang remaja. Maksudnya seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba ataupun dadah, yang mana yang boleh membawa kepada mabuk. Maksudnya tidak terikat dengan aturan dan boleh membawa kepada kesan buruk. Sinonimnya, lazimnya pergaulan bebas ni termasuk kepada pergaulan yang melampau lah, yang dari segi perilaku menyimpang dan sosialisasi negatif. Dan Ibu nak hurai juga definisi tambahan kepada pergaulan bebas ni dalam bentuk interaksi tanpa batasan. Interaksi tanpa batasan ni merujuk kepada pergaulan sesama manusia. Pergaulan sesama manusia tanpa batasan lah yang membawa kepada perbuatan yang tidak elok. Macam contohnya pergaulan berbeza jantina, seks bebas lah,
Fokus kepada interaksi tanpa batasan. Seterusnya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang juga merujuk kepada pergaulan yang melewati batas aturan. Maksudnya kita kan hidup ada aturan, kita ada agama, kewajipan, tuntutan, syarat dan perasaan malu. Bila tiada perasaan malu, yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas. Okey, terakhir ibu nak sentuh dalam konteks remaja lah, pergaulan bebas dalam konteks remaja. Kumpulan perilaku remaja ni perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan boleh menyebabkan tindakan jenayah. Pergaulan bebas juga boleh menyebabkan tindakan jenayah lah jika tidak dibendung. Begitulah sedikit perkongsian berkaitan dengan definisi pergaulan bebas dalam konteks remaja lah khususnya. Apakah kesan dan akibat pergaulan bebas kepada remaja dan masyarakat? Okey, seterusnya kita tengok kepada kesan dan kesan pergaulan bebas tadi dalam kalangan remaja khususnya dan secara keseluruhannya masyarakat kita lah. Pergaulan bebas dalam kalangan remaja ni semestinya kita tahu akan membawa kesan negatif lah kepada masyarakat setempat. Kesan negatif yang serius termasuk risiko seks bebas. Bila berlaku seks bebas, secara automatik akan berlaku kehamilan luar nikah dan penyebaran penyakit seksual lah, akan mendatangkan pelbagai jenis penyakit seksual. Ia juga akan seterusnya menjejaskan sasiah para remaja, menyebabkan kemerosotan akademik serta keruntuhan akhlak akibat pengaruh rakan sebaya dan kurangnya didikan agama. Jadi seterusnya kita cuba tengok kesan-kesan pergaulan bebas dalam kalangan remaja secara lebih mendalam lagi. Kita tengok kesannya semestinya kepada masalah kesihatan dan juga mental remaja itu sendiri. Macam yang ibu kata tadi, terlibat dalam seks bebas yang mengakibatkan kepada kehamilan luar nikah. Bila berlaku kehamilan luar nikah akan berlaku pembuangan bayi dan risiko penyakit kelamin. Itu kesan kepada kesihatan, akan mendatangkan kepada masalah kesihatan dan sosial. Ibu betulkan kembali tadi ibu sebut mental, sosial ya. Okey, seterusnya dia memberi kesan kepada keruntuhan akhlak dan moral remaja itu sendiri dan juga masyarakat kita. Remaja akan meniru perbuatan negatif seperti menonton bahan lucah, semua tu penggunaan media sosial pun akan salah, serta penyalahgunaan media sosial semua tu, serta remaja akan hilang jati diri. Bila berlaku semua tu, akhlak dah terjejas semua, secara automatik akan mengganggu akademik. Jadi akademik para remaja juga akan turut terjejas. Remaja akan hilang fokus terhadap pelajaran. Bila hilang fokus kepada pelajaran, remaja akan berlaku kes pontin sekolah, akhirnya keciciran lah dalam akademik bila sering pontin sekolah semua tu. Maksudnya tidak menjaga kehadiran ke sekolah. Seterusnya akan memberi tekanan juga kepada rakan sebaya. Bukan sahaja kesan pergaulan bebas tadi kepada remaja itu sendiri, malah kepada rakan sebaya juga. Rakan sebaya akan terikut-ikut hidup, gaya hidup yang tidak sihat tadi akibat kurang kemahiran menolak ajakan kawan. Maksudnya tak ada sifat asertif dalam diri, jadi kita remaja akan mudah terpengaruh dengan kawan. Dan yang terakhir kepada sosial lah, penyakit sosial. Penyakit sosial ni yang mana remaja akan terdedah kepada budaya keseronokan hidup yang melampau. Akibat daripada pergaulan bebas tadi, remaja akan memilih gaya hidup keseronokan melampau, yang mana
berlaku penyalahgunaan dadah semua tu dan seterusnya akan memberi kesan kepada gejala sosial dalam masyarakat kita pada hari ini. Pandangan warga SMKA Falahiyah memberi gambaran jelas tentang kesan pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan sahaja menjejaskan remaja itu sendiri, malah boleh memberi impak kepada masyarakat dan juga negara. Sekian daripada kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi.